LITA ni disebut 2013 kali pertama oleh Barisan Nasional. Masuk dalam manifesto untuk buat LITA di Sungai Petani. Mari PH dapat bajet 30 juta. Pergi belanja situ 10 juta untuk kerja tanah. Ini saya tak mau soal siapa-siapa. Adakah kerja tanah tu bernilai 10 juta? Saya tak mau sebutlah. Siapa-siapa yang berasa pergi cek tengok. Betul ke 10 juta? Jingat tinggal 20. Kita bagi kerajaan yang kita nak kekalkan proses governance yang betul. Duit kerajaan tak boleh belanja atas tanah swasta. Tapi dia pun buat kerja tu. Bila dah dibelanja atas tanah swasta, tanah syarikat, kita diikat di situ. Nak pergi tahu mana tak boleh lah. Kalau saya nak selamatkan diri, saya jadi populis. Tak maulah sambung hampa punya projek ni pun manifesto hampa, bukan saya punya. Saya cuci tangan lah. Cuci tangan, projek LITA dibatalkan. Habislah, hampa pun tak boleh kata apa kat saya dah. Tak ada siapa boleh kata, projek tu bukan saya punya. Duit 20 juta bagi balik. Selesai masalah saya. Tapi kerana telah dibelanjakan kerja tanah 10 juta. Untuk mengekalkan proses governance yang betul. Kita nak betulkan proses itu. Nak jadikan tanah itu tanah kerajaan. Supaya perbelanjaan terjadi benar. Perbelanjaan itu dah salah. Siapa-siapa yang rajin cari salah orang ni, pergilah cari dia tu. Pergi terai tengok. Hampa rajin tengok orang. 3 pagi pun main cekuk orang ni. Pergi cekuk dia ni, terang-terang lah tu dia buat. Tapi oleh kerana saya gentleman lah. Apalah kita usaha bagi jadi rak tu. Tapi sepanjang kita proses tu, memanglah sukar. Pasal lepas dah tu, PH main. Hak 30 tu, jadi 73. Desain diubah. Nafsu makin besar. 30 juta tak mau. Nak SIC punya standard. Panggil SIC buat desain. Jadi 73 juta. Duit dah 20 bagi. Nak buat ke mana ni? KM masuk 73. Kita terikat, tertamak di situ. Maka projek lambat. Bila lambat tu, jadilah bola tanggung. Hari-hari duk ulang. LITA tak siap, LITA tak siap. Jadi kita pilih swasta ambil buat lah. Suruh swasta buat. Saya rasa tahun depan ni saya nak cuci tangan. Kita kerak putih buang, hari buat kerja tu. Pasal berduk ketah sangat kan lah. Kita tengok. Kalau tidak terikat, kalau tidak ditambak dari situ, LITA tu jadilah masa tempoh berapa lama. Kalau rasa nak pergi tu, kita boleh pergi, tak ada masalah apa. Boleh, ni kebawasan. Kita boleh pergi kebawasan, buat LITA. Suka nanti mungkin tak ada tempat dah. Akan nak pusing kalau start ni. Tak ada tempat. Kalau kita, apa kalau nerang, saya boleh cari tempat saya, politik saya, buat LITA situ. Sungai Petani, Pek Selambau. Apa lagi? Pokok Senar. Kalau atas saya bertindak atas kepentingan politik, tentulah saya cari tempat saya. Buat balik jeneri ya, buat LITA tu. Tapi tak tuan-tuan, pasal nak betulkan proses kerjaan ni, kita terbelenggu di situ. Saya harap belenggu itu dapat dirungkai pada tahun 2026 ni.